it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squad King Cobra channel ular anda. Okay guys, so pada malam ni kita terima satu aduan daripada sahabat kita. Dia minta tolong kita tangkap ular telur segar. Katanya si pengadu tu dia mengata Dia mengata. Dia mengata-ngata. Katanya pengadu tu King Cobra tu dia cuba nak makan biawak yang mana tersangkut pada jaring. Jadi pada malam ni aku bersama dengan Haris, bersama dengan Fabir akan pergi ke lokasi. So kita jumpa di lokasi geng. InsyaAllah doakan kami. Zas. Okay kan, kita nak sampai dah ke lokasi. Tu kita punya apa nama pemandu kita. Jadi kita harap Kingnya tak lari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Dia dah belik dia. Bewak belik. Dia tak telan lagi ni. Dia kekeh aja. Dia dah boleh nak telan. Oh. Ni kalau kita sentuh dia ni lepas lalu ni. Oh. Ambil lalu kepala Dah. Oh panjang. Panjang. Sikit ni. Oh. Jaga bagi laluan. Oh, belok itu lain. Tadi dia. Wow. Be. Pergi depan dia, be. Ya. Aduh. Oh. Oh. Ada aku terekam jadi. Kalau yang patah balik ya. Nasib baik masa tepat tadi ya. Tidak terlepas dah dia ni. Oh, ingat kecil je tengok tadi tubuh awal tu. Kecil je. Tinggi. Up. Apa. Oh. Wah ni, backing ni. Oh tengok nak kekeh saja lah Kekeh saja tu Oh lidah jelek. Dia gerak gemur sebenarnya. Letih aku. Dah tapi ada baik yang mu sempat sambat ni kalau mu tak sempat sambat ni. Sebab dia berhenti ni. Dia berhenti tu kita ambil lalu tubuh dia. Boleh. Dia dah. Sampai dah. Ni. Di sini. Pergi dekat cerah sikit. Tadi kalau lambat sikit. Oh. Itu. Jaga deh. Jaga. Dia tu cahaya tu. Dia bukan itu cahaya bayang. Apa ni? Nak ambil ni. Bagi Fahbir je ambil. Boleh be? Ambil boleh ke? Dia tak kambil dia. Gitu. Backing. Sebab dia tengah gila. Okay. Bismillah. Okay. Sebelah kaki ada. Dah. Tu mulut angin nak kekeh itu. Sekejaplah bagi aku nyawa sekejap. Letih sakit lutut aku. Dah kita ambil.
Duduk tengok ke guni biru tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Oh. Sekejap. Kaki aku sakit. Oi. Oh, petang tadi Fabi ajak jalan lebih pada 3 kilo. Jalan bukan kosong. Saya untuk malam ni. Oh, letih. Okey. Jom. Mari kita akak ni. Akak sekali nak tengok. Oh, kita boleh ambil mula ke gambar hari tu? Oh mana? Oh, hari tu lah. Oh, hot tahun 2021. Ya. Oh. Tapi kali ni saya lah yang pegang kepala gitu. Saya pegang badan. Nak pegang? Lambat sikit je. Lepas. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki lah. Kita tak risau tak ada rezeki, kita risau tuan rumah rusi. Oh. Tuan rumah memang payah lah. Tak boleh nak tidur. Tak nak tidur tuan rumah. Oh. Ni bila-bila masa ada tuan rumah lah, rusi tuan rumah. Dah pada pukul apa lagi ni kak? Jumpa? Oh 8.45 tadi. Oh duduk Sabasung. Oh, oi lama. Oh. Sebab bewok tu tak pokat kalau bewok. Jadi kita pergi review bewok ni. Mapu dah. Mapu. Dia nak selah tapi dia sebab bewak tu tubuh dia berlipat gitu. Jadi dia ambil gitu, dia pegang je. Dia nak telah tak boleh. Dia tubik taring. Oh. Oh, tu tubik taring. Oh, gila. Ada taring dia tu. Bisa tu kan? Kalau bisa dia tubik kau ni ya. Kena tu. Ada share bisa dah. Ni kalau sentuh sikitnya Kena lah. Tutup budak. dia automatik. Ni bisa je duduk sini. Lepas tu dia kompres tubik sini. Oh, bisa oh. Oh, tubik bisa oh. Oh, gila. Kau sungguh. Oh, Titik. oh, nitik bisa. Ini kalau dapat memang dia tak lepas ni. Dua-dua Kalau tarik. bisa tu kalau itu tak apa tau. Tak ada apa. Tak ada apa. Tak apa. Nak kekoh lagi. Oh. Letak tu sini be. Ikat ke mana tak? Kita ikat tengok dah. bewok tak? Okey tak? Okey duduk sini. Tengok bewok ya. Ular lari gini. Ulang lagi gitu buat gua ni. Apa ni? Lari dalam guni. Mana payah ni? Ni pagi. Sikit lagi tak ada ni. Kalau tidak memang tak ada. Oh, tu lah. Oh, keladi saja. Mudah mudah ambil dia. Oh, tu patoh ni. Ada saja. Oh. Dia makan Oh, dia apa? makan dah sini dah. Tengok. Dia makan sampai sini dah. Oh, Ni. Tapi tak boleh pergi bewok dekat sini. mapuh. Bewok ni boleh kerak dah ni. Tidak jadi bakar ni. Kerak buka tu. Dia telah sampai paruh dah ni. Dia tak ada lagi. Dekat buka. Ada buka ni. Oh, Ya. Tak ada dah. tak ada dah. Aku tu lama tak boleh. Okey deh, ambil bewok tu deh. Bewok. Ambil ular. Bewok. Alah. Ambil ular tu pun nak kata. Apa ya tu kau mu? Aduh. Berat. 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 Memang abang solid pun. Oh, barang gym. Barang main gym. Ya. Ya. Alhamdulillah pada malam ni selesai satu kes. Tapi hampir tidak berjaya tadi ya. Kerana ada Abah Haris je. Macam mana tadi? Ha? Macam mana tadi? Oh. Nampak Irul lalu dia. Oh. Oh. Kalau ada awet tepuk dah ni re. Oh, jangan. Janganlah. Jangan, tolong jangan viral kan. So, terima kasih Pak B. Nak juga dia. Oh. Saya pun nak tadi. Okey. Okey, jadi kat sini siapa-siapa perlu kamu simak sukarela daripada Skok Cobra, search dekat page Facebook Skok Cobra, kat situ ada nombor telefon. Tapi tak ada lah cover sampai satu Malaysia. Oh. Sebab dulu ada orang telefon daripada Selangor minta kita kat ular di Selangor. Jangan kita nak pergi. Oh. Siapa ular tu kenyang dulu. Bukan kenyang ular. Tak ada ni. Oh. Jadi untuk kes kita daerah Marang, Kuala Berang, Terengganu, boleh lah. Boleh lah. Ataupun Kuala Terengganu boleh lah. Kita gagah lagi. Tapi kalau sampai ke Setiu, sampai ke Besut kita tak pergi lah. Jauh sangat. Jauh sama. Okay, simak kami percuma aja secara sukarela. Okay, terima kasih. So jumpa di next video. Skok Cobra Channel Channel ular anda. Bye bye. Zas.